Perjalanan Livy Dinasti Osaka diteruskan lagi dengan menyelusuri sejarah tamadun Jepun dari zaman pemerintahan Azuchi Momoyama pada tahun 1500 bermula di Osaka Castle. Seterusnya, kita orang ke zaman Edo pada tahun 1600 sehingga 1800 di Museum of Housing and Living, juga zaman Meiji sekitar tahun 1800 sehingga 1900 di Senkaku Tower. Ketiga-tiga zaman pemerintahan yang berbeza ini merupakan sejarah penting dalam bukti kemajuan Jepun yang bermula beratus-ratus tahun dahulu. Zaman Edo bertapak selama 250 tahun merupakan zaman paling aman dan stabil dengan dasar tertutup, di mana pada zaman ini banyak bandar-bandar seperti Tokyo, Osaka dan Kyoto membangun dengan sangat pesat. Zaman Edo berakhir apabila menerima desakan daripada negara barat untuk membuka pintu pada negara luar. Seterusnya diganti dengan zaman Meiji yang merupakan peralihan dari sistem feudal kepada sistem negara moden yang mempunyai kerajaan pusat. Namun di sebalik keagungan tamadun negara Jepun, pada tahun 2025 Jepun masih lagi berdepan dengan masalah gelandangan disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan populasi. Tonton episod kali ini sampai habis untuk sama-sama bersama kita orang menyelusuri zaman keagungan tamadun Jepun, juga menyelusuri realiti sebenar negara Jepun pada hari ini. Selamat menonton. This is the final boarding call for passengers. Good morning. So, second last day in Osaka. Esok kita dah nak balik. So, hari ni first kita nak pergi Umeda Sky Building sebab dia tutup pukul 3 petang. Kalau kita masuk lepas pukul 3 petang, kita kena bayar. So, kita pergi situ dulu. Lepas tu kita pergi Osaka Museum of Living and then kita pergi another Ferris wheel, HAP 5. Jom. Dekat train station ni dia ada tempat yang bertutup macam ni untuk elak sejuk. So, kita duduk dalam tu untuk save kita punya energy. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So aku ikut Google Map, kita nak kena tukar train ke Midosuji Line, tapi direction tak clear. So aku pergi tanya tourist information counter, dia kata ambil tangga sebelah tu. Tapi bila nak turun kat tangga tu pun dia tak ada bagi macam direction pun dia nak turun ke line Midosuji ke apa. Bila dah turun tangga tu baru nampak signboard. Oh, ni sebenarnya nak pergi dekat line yang kita nak naik tu, train tu. Ya, bersihkan cermin pun ada orang jaga, okey? Yang dia suggest ke Osaka Castle 9, tapi dekat Google Map dia suggest exit 11. So kita try ikut exit 11 dulu. Kalau dekat belah-belah Osaka Castle ni, kau nak cari pokok autumn, kat sini banyak lagi pokok dia yang masih ada colour. Kalau colour merah maksudnya baru start, kalau colour kuning-kuning macam tu maksudnya dia punya autumn tu dah nak habis dah. Menarik park dia ni sebab dekat dalam satu park kita boleh dapat banyak jenis colour daun. Ada colour hijau, ada colour kuning, ada colour orange-orange macam ni. Low maple je aku tak nampak lagi. Cantik lah, cantik. Sangat-sangat cantik. Sebelum masuk Osaka Castle, kita nak cek dulu tiket bot Osaka Jo Gozabune. Nak make sure ada seat ke tak. Nama bot Gozabune ni sebenarnya bot khas untuk golongan bangsawan zaman dulu. So kalau ada rezeki bolehlah naik bot ni guna Osaka Amazing Pass dan ambil feeling macam orang kaya zaman dulu-dulu. So on the way nak ke tempat bot tu ada orang jual takoyaki dengan street food macam ni. Kalau boleh makan ni aku beli dia ni. So ni coin 10 yen. Ini coin 10 yen juga. Yang ni dia panggil apa? 10 yen bread. Kita beli dua. Satu yang cheese, satu lagi yang coklat. Sekejap tengok dalam dia. Dia macam ni. Tada! Nampak tak 10 yen? Harga dia 500 yen dalam RM15 macam tu satu. So kita ambil dua. Tada! So yang ni kita nak try yang coklat. Lambat sampai tengah atau inti dia kat mana? Sekejap sampai inti. Rasa macam duh yang sama macam waffle punya batter. Ni cheese tebal lah dia punya tepung dia ni. Tambah je cheese dia. Belah dua sedap yang cheese. Beli yang cheese sedap. Dia ada 3 flavor. Cheese, coklat dan custard cream. Kita ambil cheese dengan coklat dia.
Kalau boleh request yang garing, ambil yang garing. Sebab yang garing dia sedap. Sebab yang coklat tu garing. Yang ni tak garing sangat. Yang garing sedap lagi. Tengok ada banyak artistik buat palang. Kalau kita buat palang biasa je, tak ada nak burung-burung. Dia siap boleh buat burung 4 ekor je satu palang. Ni satu. Sana ada lagi. Kat dalam ni tak tahulah pokok apa yang macam Weeping Willow ni. Banyak gila dia tanam, terlalu banyak. Nak jalan dalam ni dah lah jauh kan. Lepas tu dah sampai-sampai. Dah available pukul 3. Tak naik ruti. So kita ambil je pukul 3. Sementara tunggu pukul 3 tu, nanti kita pergi tempat lain lah dulu. Kita explore castle ke, pergi museum action figure dulu ke macam mana. 2 adults and 1 kid. This one 4 years old. Okay, so kat belakang kita ni Osaka Castle. Dia dibuat oleh Panglima Perang Jepun pada tahun 1583 sebagai simbol macam kekuasaan dia dan usaha dia untuk menyatakan Jepun. Macam tu lah. Tapi Osaka Castle ni dia dah banyak kali dah musnah dalam perang apa semua macam tu. Dan last kali dia orang reconstruct balik tahun 1931 guna konkrit. So masa tu ni adalah istana yang pertama dekat Jepun yang guna benda-benda moden lah. Macam konkrit tu dikira benda moden lah untuk buat istana castle kat belakang ni. Lepas tu kalau perasan dekat dia punya dinding luar tu ada macam colour macam gold-gold sikit kan. Yang tu dia buat untuk macam tunjuk simbol kemewahan Jepun dan kekayaan Jepun lah. Macam tu lah. Kalau perasan dekat dinding batu-batu ni dia buat secara manual tau. Dan kalau perasan dekat dinding tembok sepanjang Osaka Castle tu yang disusun, kita nampak macam teratur kan. Tapi sebenarnya tu dia orang susun manually. Lepas tu dekat celah-celah tu kita boleh nampak ada daun-daun keluar, pokok-pokok keluar. Menarik sebab dia boleh susun dengan sangat cantik. Kalau yang bucu tu dia memang sharp betul. Sampai jadi yang kita tengok sekarang ni. Dia buat tembok yang tinggi macam tu dan curam supaya orang susah nak panjat. Lepas tu batu-batu yang dekat situ dia guna batu granit yang sangat besar. Paling besar berat dia 100 ton. 100 ton tu maksudnya macam 100,000 kilogram satu batu tu. Dan dia susun batu tu dia tak pakai benda mortar, tak pakai benda macam simen pun untuk stick. Dia memang susun dan walaupun dia susun macam tu, tembok tu masih tahan sampai sekarang. Walaupun castle tu dah musnah banyak kali, tapi tembok dia tu remain kat situ je. Maksudnya kukuh lah binaan dia tu. Dan untuk siapkan keseluruhan tembok Osaka Castle ni, dia ambil masa yang sangat cepat, setahun setengah je. Macam ni lah nak cakap batu-batu dia ni. Dia tak pakai mortar, dia tak pakai simen ke apa, dia susun. Nampak tak? Tapi dia sangat rapat dan dia grip. Kalau kita mesti dah mati dari risau jatuh ke apa kan. Yang ni tak. Dengan Osaka Amazing Pass dapat fast lane sebab ni line orang beratur untuk beli tiket. Jom! Kita nak masuk Osaka Castle. Tengok dia punya autumn punya daun tu. Macam Central Park dah. Kalau tengok bumbung dia colour hijau macam ni, maksudnya sebelum ni colour dia mungkin copper macam tu. Macam Statue of Liberty tu. Tapi dia oxidize so dia jadi colour hijau. Okay, so level 8 observation deck. Kita akan pusing top Osaka Castle ni. Bahagian paling atas Osaka Castle. Sekejap je, pendek je. So now kita dah settle level 8. Kita nak turun ke level 7 pula. So dekat level 7 ni dia ada permanent exhibition The Life of Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi Toyotomi ni adalah panglima perang yang bina Osaka Castle ni. So dia cakap Hideyoshi ni sebenarnya anak kepada orang petani yang miskin je sebenarnya. Lepas tu satu hari tu dia jalan-jalan, lepas tu dia ada serve orang besar ni lah macam tu. Ni dia orang yang buat Osaka Castle ni lah. Dia kahwin dengan wife dia ni, Yododono ni, masa umur dia 25 tahun. So masa dia buat Osaka Castle ni tahun 1583 tu umur dia 47 tahun. Dan Hideyoshi ni akhirnya dia meninggal masa umur dia 62. So masa umur dia 62 ni dia ada anak yang baru umur 6 tahun. So dia orang cakap masa sebelum dia meninggal tu dia only concern sebelum dia meninggal adalah future anak dia. Sebab time tu anak dia kecil sangat lagi. Berapa dia dapat anak umur masa tu? Umur 56 dia dapat anak. Kita dah settle level 7. So sekarang ni kita nak turun ke level 6. Dekat dalam Osaka Castle ni semua level boleh ambil gambar kecuali level 3 dengan level 4 tak boleh ambil gambar
gambar ataupun video. So daripada level 8, level 7, level 6 ni koridor ni je yang macam dia buat colour macam Torii Gate ni. Naik pun sampai kat level 5. Now kita nak turun level 4 dengan 3. Benda-benda macam ni dekat Jepun memang sangat banyak. Bawa je satu buku yang plain kosong tu, lepas tu chop. Jumpa je chop. Wait, let me do first. Okay, chop. So untuk stamp collector, ini menarik. Ni stamp Osaka Castle. So kat sini kita boleh sewa untuk pakai helmet samurai dengan baju samurai. Level 3 dengan level 4 tadi, dia ada tunjuk samurai punya armor tau. Ada banyak jenis. Ada yang macam dia punya helmet dia tu, dia buat macam bentuk kepala bear untuk confusekan orang. Banyak. Lepas tu ada samurai punya helmet, sangat banyak. Yang lain memang sangat menarik juga. Tapi tempat tu tak boleh ambil video ataupun gambar. Ni yang dummy punya. Ni botol, cover. Kat atas tu yang dia tunjuk armor yang betul, yang samurai punya tu. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Sangat rare. Tapi yang tu original. So yang ni telaga daripada tahun 1626. Lepas tu dah banyak kali terbakar pun telaga ni masih lagi selamat, tak rosak ke apa pun. Telaga ni sangat dalam, 33 meter. Lepas tu diorang cakap orang yang bawa Osaka Castle ni dulu-dulu dia akan campak emas kat dalam ni untuk purify the water. Macam biasalah, orang akan campak duit dalam ni, korek duit dalam ni kaya ni. So yang ni museum ni kalau sekali masuk 1000 yen, okey, RM30. Budak terjun ke atas RM15. So kita masuk free. So please buy benda ni. Osaka Amazing Pass. So sekarang kita nak masuk figure museum. Kita ada dalam dalam 15 minit je untuk masuk dalam ni sebab kita nak kena pergi naik boat pula lepas ni. Kalau kita patah balik nak kita datang sini jauh. So kita terus masuk je. So yang ni pun masuk free dengan Osaka Amazing Pass. Jom. Julilah mata aku daripada cerah gelap ni. Alright, thank you very much. Thank you. Arigatou gozaimasu. So dia bagi kita 3 tiket dan dia bagi juga coins macam ni untuk main dekat apa punya namanya benda tu? Gacha dia tu. Ada 3 coins. Okay, jom. 4 coins. Bagi extra kat Vanilla. Okay, jom. So dia punya coins ni boleh guna dekat entrance je. So pusing terus. Nanti kita keluar takut tak jumpa lagi dah. Okay, which one you want, Vanilla? This one, princess. Okay, go. Okay, turn. It's okay. Twist. Spin. Sama. Meh, tolong dia, Meh. Okay, take one more. So hacker punya dia dapat benda ni. So now turn aku pula nak masuk. Okay, pusing. So kita dapat yang ni. Aiman nak yang ni fun. Ambil muka. Aku yang mana ini? Kita dapat yang ni. Bottom badge dengan benda macam ni. So choose wisely. Bottom badge kat mana-mana pun boleh beli. Okay, meh. Rugi. Dalam ni ada Ultraman 7 dengan Ultraman. Ada baju hitam. Ni tak kenal. So make sure kalau nak datang sini beli Osaka Amazing Pass. Memang berbaloi sangat-sangat. Ni favourite kartun aku masa aku kat Euro. Gurang Langgan Haroro Karenga. Domo. Ni favourite aku. Buat comel. You want to take picture? Okay, jap. So tu yang aku dapat tadi. Alice in Wonderland. Dia setingkat je tapi dia ada banyak section dan sangat menarik lah juga. Ni. Bottom badge je. So ingat nak masuk dalam ni ambil yang action figure, bukan ambil button bag. Ni ada dinosaur, ni ada humpback whale, ada orca, comel. Walaupun dia kecil tapi dia sangat comel. Menarik gila. Tengok tu. Okay, jom. We have to go. So, yang ni dia buat macam, panggil apa ni? Dia buat macam diorama dan kawasan ni agak gelap sikit lah. So, dia buat macam ni. So, ni macam ni environment dia macam tu. Lepas tu ni Ninja Turtle tengah lawan dia macam ni. Ni Godzilla, dia buat environment dia macam ni. Okay, jom. Kita nak kena naik boat pula. Dan ni dia panggil capsule museum. Ada banyak macam capsule kat sini tapi ni kena bayar sendirilah. Kita dah dapat 4 capsule tadi. So, jom kita nak pergi ke Gozabune boat. I want to take your picture. Come on, take picture. We made it on time. Awal 20 minit. Boat start pukul 3. Kita dekat sini pukul 2.40. Jepun ni, walaupun dia negara yang moden, tapi ada setengah benda yang kalau dia rasa tak perlu penambahbaikan, dia takkan buat penambahbaikan pun. Contoh, ni kan, dia letakkan batu macam tu. Macam tu je lah. Ataupun macam boat pukul 3 tu, dia akan guna paper macam tu je lah. Tak update apa-apa. So, boat kita dah sampai.
kat atas tu ada lagi orang yang tunggu. Tapi kat sini pun dia lagi set 2, 4, 8 set kosong. Sama ada orang tu belum sampai sebab kita gerak pukul 3 ataupun orang tu tak jadi naik. So kita punya boat dah gerak dan kita akan lalu bawah bridge ni untuk pusing area Osaka Castle. Kalau kat sini dia dah bagi tahu dah. So daripada boarding location ni dia akan start dari sini, dia akan gerak sampai ke Human Face 2 ni. Human Face 2 ni benda ni protecting the unlucky direction of Osaka Castle. So bila dah sampai situ dia U-turn balik. Dia lalu boarding location tu, dia sampai kat start ni menghadap ni. Ni the best photo spot. Dia U-turn sekali lagi ni sekali lagi sebelum sampai ke boarding location. So dia kata view yang macam ni boleh dapat kalau naik boat ni je. Kalau tak naik boat ni kita tak akan dapat view yang macam ni. So tadi yang kat atas level 8 tu lah yang kita naik dia punya observation deck tu. Terima kasih mas. Bye. Ada 3 main attraction yang kita boleh masuk dengan percuma dengan Osaka Amazing Pass. First, Osaka Castle. Second, yang museum yang action figure tadi tu lah. Lepas tu yang ni, Gozabune Boat ni. So, Gozabune Boat ni aku rasa macam schedule agak pack sebab harga dia macam mahal juga, 1,500 yen macam tu kalau Osaka Amazing Pass free. Jadi, sampai je sini, daripada stesen memang agak jauh. So, datang terus book reservation boat dulu. Dah book reservation untuk boat, lepas tu baru masuk Osaka Castle dengan Toys punya museum. Lepas tu baru naik boat tu. So, dapat jimat masa sikit lah kat situ. Sebab Osaka Castle ni dengan train station memang sangat jauh. Kalau nak stesen yang dekat, turun dekat Tanimachi Line. Ambil Tanimachi Line, dia 1 kilo je nak datang sini. Kalau yang stesen lain semua 1.7, 1.4 kilo macam tu. Jauh lah sebab kawasan Castle dulu kan, dia kan besar. So jauh lah sikit nak boleh sampai. So kita dah sampai dekat penghujung Osaka Castle. Seterusnya kita nak naik train untuk ke next destination. Tengok, cantik sangat saya. Kau tak tahu nak datang mana untuk dapat spot yang macam ni dekat Osaka. Kalau time autumn, datang je dekat Osaka Castle. Tengok tu belah sana tu. Cantik lah colour. Ni dah sampai dah bangunan-bangunan kan. Ni bangunan sekolah dekat Japan. Haikal cakap budak sekolah tu nak keluar sekolah pun dia tunduk dekat sekolah dia. Macam hormat lah. Okay, nak balik ni tunduk dulu. Bye. Macam tu. So sekarang kita dekat Tenjinbashi Station. Kita nak pergi Osaka Museum of Housing and Living. So dia tutup pukul 5, kita sampai pukul 4. So kita ada sejam lagi. So entrance tempat ni dia dalam building tingkat 8. Tapi daripada tingkat 8 tu kita akan naik escalator yang sangat tinggi. No, Rokia. Tinggi gila. Terus ke tingkat 10. Tinggi okey. Escalator dia 2 tingkat. So ni museum dia dalam bangunan okey. Dia buat macam the real cara hidup orang Jepun dulu-dulu. Menarik okey. Boleh buat museum dalam bangunan macam ni. Menarik gila. So dia memang akan suruh kita pergi ke level 10 dulu. Daripada level 10 baru kita akan turun ke level 9. So ni Osaka Museum of Houses and Living. Menarik gila. Macam dalam cerita Mr. Sunshine. Tengok dia siap boleh buat kucing kat atas bumbung. So tadi kita tengok bertingkap tu lah level 10. So ni macam rumah orang Jepun dulu. Yang ni tak boleh masuk. Kalau yang macam ni boleh masuk. Ambil gambar ke apa tapi kena buka kasut. Menarik okey. Menarik yang makan datang. Ni basically rumah orang Jepun yang dulu-dulu. Tengok macam rumah Doraemon tu kan. Pintu-pintu macam tu nampak tak? Lepas tu yang dekat depan ni air untuk basuh kaki kalau nak masuk. Dan dekat yang ada pintu tu adalah dia punya toilet dia. So berak kat sini. Lepas berak, cebok ambil kat sini. So bila dia buang air nanti, benda tu akan keluar kat sini ya. Toilet dia walaupun di luar rumah tapi masih lagi dalam pagar kawasan rumah dia. Selak dia smooth gila. Tengok kat sini.
Daripada pintu depan, kita akan masuk. Jadi macam lorong luar lah kot. So kita akan masuk kat sini. Bila kita masuk sini, ni macam ruang tamu dia lah untuk duduk macam tu. Nampak ada meja ni. Dia orang kan duduk kat atas tatami punya tika ni je kan. Lepas tu kita akan masuk dekat second room. Ni second room dia ada tangga untuk pergi atas. Tak boleh naik lah. Dia dapat dummy je. Lepas tu dia ada third room. Mungkin ni lah kot bed tidur. Ni dia punya payung. Ni budak yang ada misai. So ni dapur memasak dia. Dia masak kat sini. So kalau nak sewa kimono, kat sini paling murah aku rasa. 1,000 yen je. Tapi sebab kita masuk pada pukul 4, ni timing untuk sewa. So tadi aku pergi tanya tu dah pukul 4.30. So tak boleh lah sebab dia last session pukul 4 sampai 4.30. So detailnya dia buat museum dia ni. Tengok ni kan bumbung kan. So kalau air hujan jatuh, tengok nanti kita punya lantai akan jadi macam tu. Detail kan. So museum ni dia kecil je. Satu pusingan je. Roughly ambil masa. Oi, kejut aku. So dah tutup, dia akan bagi kilat macam ni. So orang takut dia orang akan lari. So tempat ni kecil je. Pusing-pusing dalam 40 minit pun dah boleh habis. Tapi yang menarik dia sebab dia punya kimono dia 1,000 yen. So kalau nak ambil gambar ke apa cantik lah dalam ni. So mungkin roughly boleh spend masa sejam kot kat dalam ni. So ni benda-benda antik yang di display. Kenapa dah ni atas? So ni benda-benda peralatan elektrik kat Jepun dulu. Ni electric toaster, bakar roti. Ni electric iron. Mungkin the first electric iron lah kot. Zaman tu mungkin dah dahsyat lah kot kan. Yang pakai arang tu. Perut nasi. Macam kita pakai sekarang. Dia dah jadi masuk museum dah perut nasi dia. Ni dapur gas. Pun dah masuk museum juga. Ni dia punya heater untuk musim sejuk. Yang ni vacuum dia. Klasik okay. Aku rasa benda-benda dah wujud lama sangat-sangat dah. Belum Malaysia ada, sebelum kita semua ada. Dia dah ada vacuum dah. Baik kan zaman-zaman dulu dah ada vacuum yang macam ni. Yang compact macam ni. Kita sekarang baru nak guna kan. Dia orang zaman dulu lagi dah ada. So ni sama macam tadi. Macam jahit, dah masuk museum juga macam jahit ni. Elektrik punya food warmer. So nak panaskan makanan, masukkan je dalam ni, nanti dia panaskan. Ni radio. Yang ni kipas lah. Kipas dia tahun 1930 Toshiba, dah masuk museum juga. Yang ni peti ais dulu kan. Yang ni dia panggil ice box, freezer. So lepas perang dunia kedua, rumah-rumah kan dah banyak musnahkan. So dia orang guna 26 biji bas untuk buat satu macam penempatan dekat sini. Macam penempatan sementara yang lebih cepat. So that semua orang ada rumah untuk tinggal macam tu. Yang kita masuk tadi tu dekat kawasan tu, dia cuba buat kawasan Jepun yang macam ni lah. Macam kawasan Jepun dulu-dulu ni. Belakang tu Susenkaku Tower. Ni Luna Park dia panggil depan dia. Ada amusement park. Yang ni dia panggil Greater Osaka New Town tahun 1935. Sini tengok, tahun 1935 dia dah ada satu rumah yang sangat kemas macam ni. Ni rumah-rumah dia. Dan tengok tak, dia orang kan ada macam laman kat belakang kan, macam tu. Yang tu bahagian depan rumah. Yang ni bahagian belakang rumah. Ni kawasan kita Semba tahun 1932. Sebab itulah dia zaman dulu tu dia senang nak jajah negara orang. Sebab dia dah lagi maju ke hadapan dah. Dia macam kalau zaman tu masa dia jajah kita tu, dia macam dah 100 years ahead of us. Macam tu. Yang ni kawasan Kawaguchi. Osaka punya kawasan modern dan western housing. Tahun berapa cuba teka? Yang ni adalah tahun 1884. 1884 ni zaman tu zaman Mr. Sunshine tu. Masa dia datang Korea nak serang Joseon tu, tahun 1884 ni lah dia dah ada tempat yang macam ni. Dahsyat lah. Aku rasa the best part of Osaka yang aku datang bila masuk tempat ni. Memang menarik sangat-sangat. Dia walaupun di dalam building, dia boleh buat environment dia tu macam dekat luar. Aku ingat benda tu dekat atas tanah tau sebenarnya. Sebenarnya tak. Dia dekat level 8 bangunan, level 9 sebenarnya. Menarik. Rasa macam tak puas jalan, dan the best part bila turun dekat level 8 tu dia ada satu section dia tunjuk pembangunan Jepun dulu-dulu. Tahun 1884, 1935, 1939, sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum Perang Dunia Kedua. So, kita boleh tahulah macam mana dia boleh confident untuk jajah kita sebab dia macam dah 100 years ahead of us. So macam tak puas jalan, just sekejap sangat. Aku rasa mungkin perlu jam setengah ke macam tu. So kita spend kat dalam tadi sejam. Nice, rasa macam nak datang lagi. So turun je exit 3 nak ke Susenkaku Tower. Belakang tu dekat belah kanan ada kedai kebab halal. So kita pergi makan kebab dulu sebab kebetulan dah jumpa kan. So nak beli kebab tu tadi, tapi harga dia, dia macam tak harga kebab dia sama harga macam halal ramen. So kita macam okey tak apalah,
Alas perut dengan benda lain, nanti kita pergi makan halal ramen je. So kita dekat Tower Slider. Harga tiket dia dewasa RM1,000, budak RM500. So lepas dah sign consent dengan dia bagi tiket, kita akan turun bawah tangga macam ni. So dia kata aku dengan Vanilla boleh je masuk dulu untuk tengok dia orang turun nanti. Panjang juga. Yang tak naik dia boleh tunggu kat situ. Nanti bila turun dia slide ni, dia orang dah boleh ambil gambar. Ambil gambar dekat screen kat situ. So Haikal tengah tunggu kat tepi tu dengan email. So lepas setiap kali orang turun, dia akan vacuum benda tu. Dia macam kain guni lah, kena masuk kaki dalam tu. So macam mana perasaan? Takut? Slide dia memang keluar tu terus turun ke bawah. Nampak tu? Okay, sit down please. Okay, happy. Okay, yeah. Nice. Yeah, Sarah. Oh. Nice. Oh, very nice. Oh, come on. Naik tadi aku rasa macam best gila. Tapi untuk yang naik malam tak takut sangat pun sebab benda tu gelap dan banyak lampu. Jadi lampu tu macam ni berbelang macam ni, colourful. Siapa yang takut tu tak payah takut. Tapi Ime memang adalah takut juga. Cuma dia buat kot kan. Okay, sekarang kita tengok Zipline. Nervous sikit je. Tapi sebab 120 pun boleh naik, so tak nervous sangat. It's okay, Mommy. Don't be scared. You're brave, Mommy. Good luck, Mommy. So kita nak download video jap. Video. Okay. Okay, thank you. Arigatou gozaimasu. Okay, so slide dia 60 meter dan dia akan berpusing keluar daripada luar bangunan ni. So aku masa turun tu okey lagi. Bila aku nampak, ui ni luar bangunan ni. Lepas tu tiba-tiba dia split macam tu. Aku pun macam jerit lah sampai bawah. Kejap ada 10 second menarik. So Tenkaku Tower ni asalnya dibina pada tahun 1912. Dia orang ambil inspirasi daripada Eiffel Tower. Tapi masa Perang Dunia Kedua, menara asalnya hancur, tak tinggal apa-apa kecuali besi yang dia orang ambil buat jadi senjata perang. Menara yang kita tengok hari ni, dia sebenarnya version kedua dah yang dia orang buat balik tahun 1956 dengan ketinggian 103 meter. So kalau datang Osaka, wajib datang sini sebab ada banyak sangat aktiviti menarik kat atas menara ni. Dan menara ni juga dia famous dengan patung Dewa Bilikan. Orang Jepun percaya yang dia orang akan dapat tuah atau nasib yang baik kalau sentuh kaki Dewa Bilikan ni. So ni tadi kita ada nampak dia punya tu dekat Osaka Museum of Houses and Living tadi. Dia ada tunjuk benda ni. Tempat ni yang macam besar macam ni dia panggil Luna Park. Luna Park ni dia orang buat dekat Japan tahun 1912 sampai 1923. Dia tahun 1912 dah ada tu ada roller skating. Okay, so kita dah settle dekat Tenkaku Tower. Tenkaku Tower yang dah berusia 102 tahun dah, 100 tahun dah. Dia dibuat pada tahun 1912. Menarik kalau sampai sini datang-datang terus naik slide dulu. Kalau nak buat dive and walk, buat dive and walk dulu. Lepas tu baru naik dia punya observation deck. Nak turun observation deck dia pun menarik sebab dia akan bawa kita lalu macam mini museum. Adalah cantik lah, best. So menarik. Ni pun beli Osaka Amazing Pass. Tengok dia buat kedai dia macam vibes Japan zaman-zaman Edo dulu. Banyak, so big banyak Pokeball. Wow. Kedai kat sini compare dengan dekat belah Dotonbori tu, tengok kedai dia besar-besar kat sini. Mungkin sewa murah sikit lah kot sebab tak berapa nak hotspot area compare dengan Dotonbori tu. So kalau nak tahu street dekat Japan tu hidup ke tak, dia akan ada pintu gerbang macam ni. Dan dekat entrance dia akan buat satu macam curve macam tu, macam pintu gerbang. Benda macam ni memang favourite Shi ni. Ni. Dia memang taste makcik-makcik macam ni. Bang beli bang, zebra bang, leopard bang. Leopard mak dia, zebra dia. Kalau kita datang Jepun tahun 2024, 2025, kita memang akan nampak Jepun ni biasa je, macam maju kat mana sama je macam kita, ya, sebab kita dah sampai level kemajuan dia dah. Tapi kalau kita datang Jepun tahun 1950 sebagai satu tempat yang dia dah moden lagi awal, sebab tu sepanjang subway tak ada lift, sebab zaman tu kalau tahun 1920, 1910 tu dah ada subway tu dah kira maju dah. Jangan compare subway dengan subway kita, memanglah subway kita lagi convenient sebab kita lambat maju daripada dia. So datang Jepun tengok history dia sebenarnya, macam mana dia lagi maju lagi
cepat daripada kita. Macam tu. Kalau nak travel, nak tengok negara yang maju sekarang, zaman sekarang, tahun 2024 ke atas 2025, pergi China. Kat sana memang sangat maju. Hampir semua tempat cashless. Tapi Japan ni dia macam, walaupun dulu dia dah macam sangat maju, sekarang ni dia macam, bagi aku lah, dia macam a step back sikit sebab tak semua tempat terima cashless. Dia punya rakyat dia susah sikit nak adapt dengan kemajuan terlalu cepat. Macam tu. Sampai tu masa dia tak boleh nak catch up. And that's a real story, okay? And this is some side of Japan yang mungkin kita tak nampak. Homeless. Kat sini pun ada. Bukan tak ada. Ada. Memang ada. Kalau korang jalan dekat area yang hotspot, tourist area, memang takkan nampak lah. Tapi sebenarnya ada ke? Ada. Satu, living cost tinggi. Dua, dia tak sempat nak catch up dengan teknologi. Dan ketiga, memang ni yang the best untuk dia. Macam tu. Takkan jumpa lah benda-benda yang macam ni. Email cakap, Japandi-nya, station dia. Sebab aku suka Japandi punya konsep macam ni. Slide. So sebab ni adalah stesen yang pergi ke zoo. So tengok dia punya dinding dia. Ni ada gajah tengah mandi. Ada siap bunyi gajah lagi. Mak Lila ni tadi masa duduk sebelah orang yang rambut rainbow tu, aku panggil duduk sebelah aku pun dia tak nak. Bila aku suruh duduk sebelah uncle sebelah ni, lelaki ni tak nak pula nak duduk sebelah uncle. Funny. I want to be a monkey. Besarnya stesen Namba ni dekat dalam subway ni dah macam shopping mall dah. Ni kalau kat Malaysia harga dia RM129. Kat sini harga dia RM2,000. RM2,000 dalam 60 lebih. So aku rasa kita boleh teruslah dekat sini. Okay, so semalam kita orang cari kedai kaki ketam yang kita orang makan 9 tahun lepas tapi tak tahu kat mana. So tadi kita lalu daripada situ nampak kedai Tokia tu. Tokia tu kedai jual jam G-Shock. So daripada kedai tu kita beli jam kat situ. Lepas tu kita beli kaki ketam kat situ. RM700 lah dulu, tak tahu sekarang berapa. Bye. Order kat sini, select dekat belah sana tempat hiker beratur tu. Kita nak try benda ni, 3 pieces ni je. Memang 3 pieces je daripada dulu, RM1,000. So kita nak try. Sangat manis, air di mulut dan sedap. Sangat-sangat fresh. Sedap bang. Sedap gila bang. Ni man, makan je lah macam mana pun. You want to try, mommy give you. Hampir sama. Cuma kurang cakul je. Kurang apa panggil? Arang. Arang, smoky. Yang. Oh, kita dah sampai dekat sini, kita nak makan kat sini pula. Semalam masa kita lalu ramai gila orang, ni macam tak ramai orang pun. Tak beratur sampai luar. Kalau compare harga dengan dekat Kyoto, harga kat sini mahal sikit. Tapi kalau compare dengan kedai ramen semalam, harga dia lebih kurang je. Contoh kalau macam ni, kalau kat Kyoto baru 950, yang ni 2,500. Beza banyak kot. So, kita try makan dekat Gyomon Osaka dekat Dotonbori. Compare dengan harga dekat Gyomon Kyoto, harga kat sini mahal sikit. Kalau dekat Kyoto tu, kalau kita makan dengan harga yang macam 1,400, dia dah memang dah ada sekali dengan telur, seaweed apa semua dah all in. Tapi kalau kat sini, harga dia yang basic, yang memang ramen yang kosong, 1,800 starting. Topping semua kena add on, seaweed kena add on, apa semua kena add on lah. Aku ambil yang white broth biasa, tambah telur, email white broth biasa. Haikal ambil yang spicy, vanilla share dengan aku nanti. Masuk air, green tea dengan ini orange juice. So aku ambil fried gyoza. Kat sini beza dia banyak menu yang kat sana ada, kat sini tak ada. Contoh macam chicken katsu tak ada. So try dulu makan macam mana. Beza yang paling ketara adalah daging. Kalau kat sana wagyu kita potong kecil-kecil. Ni wagyu dia besar. Ni one piece tau, kita orang ambil yang macam ni. Kalau two piece tak tahu lah besar mana. One piece tu besar, sangat-sangat besar. Besar gila. Broth dia berbuih, okey. Ni macam teh tarik. Macam cair sikit. Tapi rasa sama. Kalau yang tu dia thick lagi. Ni macam cair lah sikit. Beza dia, compare dengan hari tu, sama. Sama-sama sedap. Sama-sama sedap. Spicy ramen aku. Dah hebat weh, dia pun main pun. Sedap lah kau pengen semalam. Good luck. Lepas ni kita cari toilet.
Sedap kan? Sedap juga. Cuma pedas lah, pedas. Nasib baik Syih kata nak level 1 tambah 100 yen. Sedap yang makan. Sedap gila. So, kita dah selesai makan. Tapi tak tahu nak bayar ke tak ni. Bayar tak? Thank you so much. Thank you. Thank you. Yalah, let's go find your cotton candy. Sebelah kedai Gyomon ni ada satu kedai takoyaki tau. Memang daripada tadi orang duk beratur panjang gila. So kalau non-Muslim boleh makan, try out makan kedai sebelah ni. Aku rasa dah sedap sebab tu orang ramai panjang gila beratur tadi. Kita dah habis makan. Tadi masa nak bayar, kad decline. Aku dah panik kenapa kad decline pula. Takkanlah kad kena block. So bila check, tadi total makan 8,460 yen. So mungkin lebih pada 200.5. Kena masuk slot in chip kan. Tu baru boleh bayar. Lega aku, panik dah aku kotak kena masuk pinggan kat belakang berapa orang. So sekarang untuk trip terakhir malam ni kita nak pergi ke Lawson 100 kat sini je. Malam dah jumpa Lawson 100 ni tapi asyik nak pergi ke Wonder Cruise belum tutup. Jadi sekarang kita menuju ke Lawson 100. Nama dia Lawson 100 sebab kebanyakan barang dia memang harga dia 100 yen. Bukan kebanyakan semua. Ada juga. Ya ke? Tapi semualah 90% tu memang 100 yen. Tak banyak pun 100 sini. Mana ada? Kalau yang kita ni tu ikan bilis mata biru pun 100. Tu bukan Lawson 100. So tengok pada harga ni tak semestinya 100 yen. Baik beli dekat live. Baik beli dekat live. So kita dah sampai dekat last station dekat rumah kita. Dia 3 station daripada Namba tu sebenarnya. So kita nak balik, kita dah pergi Lawson 100 tadi. Kita dah boleh singgah Lawson yang tak 100 untuk beli kita punya chips. Esok last day. So kita nak balik, nak rehat. Esok kita akan keluar lambat. Kita akan check out pukul 11. Next flight kita pukul 6.55 malam ke negara seterusnya sebelum balik ke Malaysia. Itu je untuk hari ni. Kamu esok. Bayar, can you like email or not? Oh, dia ni.